amal kita semua ni jangan pandang. Kita pandang semua kurnia tu Tuhan. La yadkhulah jannah bi'amalikum. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala ana illa ayataghammadani la birahmati. Tidak masuk syurga dengan amal kamu, Tuhan kata. Sahabat tanya wala anta Rasulullah, macam tu juga kau. Rasulullah kata wala ana, walaupun aku. Illa ayataghammadani la birahmati, melainkan menyerubungi aku rahmat Allah. Masuk dengan rahmat. Bukan masuk dengan amal. Kerana silap faham pula masuk amal. Tak payah beramal lah. Kena faham rahmat. Tapi penarik rahmat ialah amal sah. Kita buat amal saleh, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya amal saleh itu hampir pada orang beramal. Bila kita buat amal saleh, rahmat dapat dah. Kalau dia kata orang tak beramal, dapat ke laknat kau dapat. Kau tak beramal, laknat Tuhan dapat. Kau beramal, dapat rahmat. Dengan rahmat tu dah masuk. Ya, maknanya apa tu? Kita mengharapkan akan fadli, kurniaan rahmat dia.